7 Disember 2010, Yang Mulia Tan Sri Dr. Ungku Zeti Akhtar Aziz, wanita pertama terima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah. Pada hari ini dalam tahun 2010, Yang Mulia Tan Sri Dr. Ungku Zeti Akhtar Ungku Abdul Aziz, Gubernur Bank Negara, dianugerahkan Tokoh Ma'al Hijrah 1432 Hijrah dalam satu majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC, Putrajaya. Anugerah tersebut disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong. Anak kelahiran Johor Bahru Johor ini merupakan wanita pertama dipilih sebagai penerima anugerah ini sejak kali pertama diperkenalkan pada tahun 1987. Pemilihan beliau dibuat atas sumbangan besarnya kepada sistem kewangan Islam, seperti memainkan peranan penting dalam penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia, MIFC, pada tahun 2006. Beliau membawa pulang pelat, pingat, sijil dan wang tunai berjumlah RM100,000